Flashback Elbaf ni start pada chapter 1152 tau. Sekarang dah masuk chapter 1168. Bermaksud flashback ni dah sebanyak total 16 chapter. Secara tak langsung ini adalah chapter flashback yang paling lama dalam sejarah One Piece, manga One Piece sejak ia diterbitkan pada tahun 1997. Sebab sebelum ni chapter paling lama adalah Flashback Wano. Flashback Wano around 15 chapter yang mengisahkan tentang perjalanan hidup dan Roger dan sebagainya lah kan. Start pada chapter 959 sampai 974, 15 chapter panjang dia. Now Flashback Elbaf ni dah sampai 16 chapter, dah lebih satu. And yang menariknya, Flashback Elbaf ni pun memang nampak masih berterusan. Kemungkinan besar ada 1 ke 2 chapter lagi. So mungkin diorang boleh end flashback ni dengan 17 ke 18 chapter. And aku rasa ini akan jadi flashback yang paling lama dalam sejarah One Piece, yang mungkin lepas ni dah tak ada siapa dapat tolong. Dapat potong. Kalau ada pun mungkin flashback berkait dengan Ancient Kingdom ataupun Joy Boy lah kan. Tak tahulah macam mana. Sebab 16 ke 18 chapter ni bukan sikit guys. Kalau korang dapat total 4 chapter per month, cuba korang kira untuk dapatkan 16 chapter tu berapa bulan. Itu pun kalau kira 4 chapter per month. Selalunya kita akan dapat 3 ataupun 2. So korang rasa berapa lama flashback ni? Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh kalau belum subscribe, aku harap korang boleh tekan button subscribe. Dan korang tekan button like dan juga button share sekiranya korang rasa video ni menarik untuk share dekat peminat-peminat One Piece kat Malaysia. So hari ni kita nak review untuk chapter 1167 dan juga 1168. Sorry, dah lama tak cakap buat video macam ni, dah tersasyur-sasyur, dah tak betul-betul dah cakapnya. Walaupun point utama flashback ni kan, Loki nak cerita ni adalah berkenaan dengan Harrock, tapi lah sebab Harrock ni dia watak dia berkait dengan watak-watak besar yang lain kan. Macam dalam flashback ni nak fokus kat Loki dia juga kan, anak dia nak fokus kat kawan baik dia Zebek kan, fokus kat Govili dan sebagainya. And now sekarang dah mula selit Shanks kan, Figaland dalam kehidupan Harrock. So memang jadi panjang lah flashback ni kan. Sebabkan hidup Harrock ni bagi aku sangat-sangat menarik. Development karakter dia sangat best, complicated kan. Tak kisahlah korang suka ke tak suka dia. Ini menyebabkan aku nak buat karakter review untuk dia nanti. Sebab aku rasa aku tak boleh nak review ataupun nak bersembang pasal dia dalam chapter review. Dia kena ada review dia sendiri, karakter review. So nanti kita skip lah. Sekarang kita sembang pasal Harrock ni dekat video lain. Okay, sebab aku rasa menarik. Aku nak banyak cakap pasal Harrock ni. So review kali ni panjang lah sebab 2 chapter, 1167 dan 1168. Tapi aku akan cuba pendekkan, fokus kepada part-part penting lah. Contohnya part yang paling penting aku nak cakap kat sini adalah Saka Emu. Bertahun aku fight, bertahun aku bercakap pasal benda ni, berpegang pada teori ni. Walaupun ramai yang tak sokong, ramai yang tak percaya, especially dekat Twitter, sebab aku banyak share benda ni dekat Twitter. Now akhirnya teori ni dah jadi kenyataan. Tapi kenyataan tu tak adalah jelas sangat and tak adalah memuaskan, sebab masih ada beberapa jawapan yang aku masih mencari dan menunggu daripada Oda. Contohnya nama kuasa ni. Yalah, sebab nama kuasa ni yang tak tahu ni, okay, which is dia adalah kuasa nombor 3. Kalau korang ingat, aku banyak kali sembang One Piece ni sekarang ni hanya ada 2 jenis kuasa. Kuasa haki secara natural dan kuasa buatan, which is Devil Fruit. Ini pun masih teori lah, kuasa buatan. Kita tak tahu lagi macam mana terhasilnya Devil Fruit. Tapi at least itu saja kuasa besar yang difokuskan dalam cerita One Piece. Tapi ada kuasa nombor 3 sebenarnya, which is kat sini aku punya teori adalah kuasa demonic, which is sumber dia for now adalah Emu. Dia tu sendiri kita dah nampak sebagai satu demonic figure ataupun an unknown figure lah. Kita tak tahu badan yang kita nampak dia selama ni adalah itu memang badan dia ataupun tidak. Orang masih cakap itu adalah siluet, tapi aku dah mula ragu-ragu sebab aku tak rasa ini, sebab ini bukan siluet lagi dah. Ini kemungkinan besar memang itulah rupa dia kan. Memang dia ni hanyalah satu bayang-bayang ataupun satu makhluk hitam gelap, tak ada body macam tu. Even mungkin dia tak ada jantina, sebab tu kita tak tahu dia lelaki ke perempuan kan. Cara dia bercakap pun pelik dan sebagainya. Tapi at least dia sebagai sumber utama kepada kuasa nombor 3 ni, kuasa yang dia berikan kepada orang lain tu ada level dia, ada tier dia. Yang inilah yang selama ni aku duk fikir and tunggu-tunggu, akhirnya Oda dah explain. So benda ni sangat-sangat menarik untuk aku. Daripada 3 tier yang ada ni, kita fokus kat tier yang paling bawah dulu. Tier nombor 1 iaitu Shallow Covenant. So Covenant ni, untuk memudahkan korang nak faham, bermaksud agreement. Dalam erti kata lain, shallow agreement. Shallow ni macam paras-paras atas lagi lah kan. Macam kalau kita fokus kat laut, dia atas-atas, laut-laut atas. Agreement yang tak ada apa sangat lah. Sebab diorang ni yang dapat Shallow Covenant ni, diorang akan dapat satu simbol, okay, dekat tangan kiri. Dan simbol ni adalah untuk diorang jadi intern kepada Holy Knight. Itu yang menarik, sebab kuasa Saka Emu ni dia start dengan Holy Knight, start dengan intern kepada Holy Knight. And nama lain kepada intern ni adalah Devoted Blade of God, which is orang pertama yang kita nampak benda ni adalah Gunko. Sekarang dekat chapter latest ni kita nampak Harrock dan juga Shanks antara watak yang pegang title ni. And diorang kena buat beberapa misi dulu
And kalau dah lulus, baru dapat naik pangkat pergi ke tier 2 dan jadi ahli Holy Knight member yang official. Kelebihan yang ada untuk tier 1 ni for now hanyalah sekadar ability untuk teleport guna Abyss. Itu je lah kan, sebab Gorosei ada cakap hanya tier 2 dan tier 3 je yang akan dapat direct contract, direct agreement, direct covenant dengan Imu. Maksudnya nombor 1 ni Imu tak boleh masuk campur. Imu tengok-tengok je lah kan, sebab still lah nak jadikan kandidat kan. Dia macam kalau dalam satu company tu, kalau macam HR ataupun manager recruit korang, lepas tu kalau macam manager ataupun HR rasa korang dah approve, barulah korang pergi jumpa bos, barulah buat agreement dengan bos kan. So aku assume kat sini tier 1 ni memang Imu tak perlu masuk campur. Gorosei je lah yang buat kerja. Gorosei je yang akan pilih, Gorosei je akan cari orang-orang tertentu untuk recruit sebagai intern Holy Knight. And yang menariknya, for now semua intern Holy Knight ni nampak berkait dengan Celestial Dragon ataupun family Celestial Dragon. Macam Gonko adalah family kepada main mayor. Shanks walaupun asalnya datang dari luar, tapi dia still Figaland, darah Figaland. Pada seorang ni yang tak ada kaitan dengan Celestial Dragon, iaitu Harrock. Tapi at least mungkin sebab Harrock at least ada darah di raja, so mungkin diorang masih terima untuk jadi dia sebagai seorang Holy Knight. Sebab aku fikir Holy Knight ni memang hanya Celestial Dragon saja. So bila korang dah jadi official Holy Knight, korang dapatlah naik ke tier 2 level Death Covenant. Kan dia dah macam again, kalau kita guna syaitu laut, korang dah kat tengah-tengah laut kan. Kalau tadi kat atas dasar dia, sekarang dah pergi ke bawah. Okay, Death Covenant. And bila dah jadi official Holy Knight ni, korang akan dapat juga upgrade power direct daripada Imu. Dapat boost power lah kan. And dapat juga immortality. And orang ada ability juga untuk create Abyss. Ini aku assume sebab kita boleh nampak Gonko create Abyss dekat Elbaf untuk panggil Holy Knight yang lain. Tapi Eternal Youth diorang tak ada lagi lah kan. Ini menjawab soalan lama aku yang aku duk fikir dulu, kenapa ada perbezaan immortality di antara Holy Knight dan juga Gorosei. Sebab aku pelik kenapa Gorosei boleh, yelah macam contoh Satan 200 tahun hidup pun tak ada beza, macam tu juga dia kan. Tetap tua, tak makin tua, tetap macam tu je. Tapi Holy Knight ni kita nampak beza. Contohnya Galing, Somers jadi tua, walaupun kita tahu diorang dah memang ada immortality sejak God Valley, tapi diorang berubah wajah diorang kan. So puncanya adalah sebab kewujudan tier 3 lah, Abyssal Covenant, which is Abyssal ni dasar laut yang lagi ladam, bahagian laut yang paling bawah. Kalau korang tanya aku, kefahaman aku ni memang khas untuk Gorosei sajalah, iaitu 5 kuli Imu yang paling kuat yang ada kelebihan seperti Eternal Youth. Sebab itulah Holy Knight ni boleh tua, tapi kalau kau dah masuk Gorosei memang takkan naik lah. Perubahan takkan ada perubahan lah, jadi vampire lah. So, macam Galing kekal lah macam tu kan, takkan jadi tua dah kan, umur dah tak bergerak, maintain macam tu je. And aku assume juga diorang akan dapat monster form ataupun kuasa yokai, kuasa makhluk setan yang kita nampak macam dekat Egghead sebelum ni lah. So since Galing dah naik pangkat jadi Gorosei, aku expect dia pun akan ada form master dia sendiri. And since Oda jaga rupa dia ni kalau kita tengok daripada muda sampai ke tua smart, so kemungkinan besar monster form dia pun mesti smart lah. Tapi aku harap dia jadi dapat makhluk yang buruk lah, jadi yokai, cicak, hantu cicak benda je lah. Sebab so kita boleh pijak dia ramai-ramai malam Jumaat. Sebab aku memang anti gila dengan Galing sekarang ni. Tapi walaupun tier 2 dan tier 3 ni nampak menarik, tapi dia ada kelemahan jugalah. Sebab engkau basically dah tanda tangan dengan tanda tangan kontrak dengan setan official. So setan ni sebenarnya dah pegang nyawa kau, dia dah pegang life kau kan. So kalau kau nak melawan ataupun tak nak dengar cakap Imu, habis lah kan. Memang dia boleh kontrol kau, dia boleh dia basically memang kontrol hidup kau lah. Dia boleh cakap direct dengan kau kan. Kau tengah relax, tengah main phone, tiba-tiba dia cakap kau, buat kerja kan, contoh macam tu. Dia boleh rasuk diri kau, dia boleh tarik immortality and nyawa kau. So kau memang seumur hidup akan jadi slave kepada dia lah. So walaupun Celestial Dragon ni suka simpan-simpan orang lain jadi slave, end up kalau korang pegang kontrak ni, korang pun jadi slave kepada Imu lah secara tak langsung kan. Itu yang jadi dekat Satan. Lepas misi dia gagal dekat Egghead, Imu tarik nyawa dia, macam tu je kan. And now apa yang berlaku dekat Harrock kan, baru je naik pangkat jadi tier 2, jadi Holy Knight. Sekarang dia dah kena kontrol dengan Imu, tak nak dengar cakap Imu, dia kena kontrol. Tahu-tahu nanti kita tahu dia akan mati lah. So tak best semua sebenarnya, unless kau memang betul-betul jahat lah. Kalau kau betul-betul jahat, contohnya macam Galing, mungkin tier 2 ke tier 3 ke tier 4 sekali pun tak ada masalah, sebab memang dah jahat kan, ikut je lah cakap Imu. Tapi ada peluang cerah untuk cuci tangan kalau kau hanya intern atau sekadar tier 1 saja. Sebab macam Gorosei cakap tadi, tier 1 ni tak ada direct contract dengan Imu. Korang tak buat contract dengan setan, korang just ada tanda setan tu je tapi belum ada contract official lagi. Sebab tu kau tak dapat kuasa setan. Secara tak langsungnya Imu tak boleh kontrol kau. So mungkin inilah jawapan kenapa selama ni orang tanya, asal Imu tak bunuh je Shank daripada jauh, rasuk dia ke apa benda. Sebab yelah, Shank kan Holy Knight, Shank kan dah mengkhianati Holy Knight dan mengkhianati Celestial Dragon. First of all, kepada yang rasa Shank dah jadi Holy Knight,
kena baca lagi sekali lah. Shang belum jadi Holy Knight. Shang hanya, title dia hanya Devoted Blade of God. Okay, intern je. Dia memang tak ada kontrak dengan Imu. So sebab itulah Imu tak boleh kawal dia. And ini benda yang bijak tentang Shang. Cukup lah dapat satu sign semua benda supaya dapat menyamar jadi intern sebagainya. Kalau dia dah naik level tier 2, habis lah dia kena control. So dia bijak. Kan, dia cukup dekat level 1 saja. Lepas tu dia buat hal dia, lepas tu dah lari daripada MG, daripada Marijoa, lepak sana lepak sini. Setahun je sebenarnya dia jadi Holy Knight. Sorry, intern kepada Holy Knight. Setahun je dia duduk dekat Marijoa. Lepas tu dah dia belah tempat lain. Setahun je guys. Setahun je. And then benda yang menarik perhatian aku adalah daripada tier 1 ke tier 3 ni, Gorosei still main peranan penting lah. Sebab tier 1 diorang yang bagi mark, diorang yang cari intern. Tier 2 diorang yang bagi kelulusan. And tier 3 showing they are the boss dalam holding contract dengan Imu. Maksudnya tier 3 ni dah jadi diorang lah. Kan faham tak? So kehidupan kau boleh jadi macam kau start dengan intern kepada Holy Knight, kau naik pangkat jadi Holy Knight, and kalau ada ruang kosong dekat Gorosei, kau dapat naik kepada Gorosei. Sebab dulu aku ada buat satu teori yang Gorosei ni asalnya adalah Holy Knight juga. So untuk seseorang tu nak jadi Gorosei, dia kena datang daripada Holy Knight. Maksudnya dia bukan random Celestial Dragon lah kan. Sebab sebab sebelum ni ramai yang percaya Gorosei ni memang hidup sejak 800 tahun yang dulu. Aku tak percaya. Aku rasa Gorosei ni dia dah ada fasa-fasa dia. Aku ada teori yang bagi aku Gorosei ni dia pusing-pusing ikut family. Sebab maksudnya tak ada lah macam semua family dalam Gorosei tu semua family main mayor, semua family Figalan ke benda, tak ada. Dia mesti pusing-pusing. Dia mesti ada susunan dia. Walaupun tak tepat, tapi at least dorang ni mesti datang pada Holy Knight. Lagi tengok Gorosei ni dorang semua ada luka-luka, ada parut-parut. Maksudnya dorang semua ni mesti pernah jadi pahlawan. So kat sini memang bagi aku jawapan aku betul lah kan. Aku punya teori tu betul lah. Sebab memang contohnya macam Galing kan, Galing daripada Holy Knight naik pergi ke Supreme Commander, lepas tu dah jadi ke Gorosei. Cuma itulah benda yang aku nak sangat sekarang ni, yang aku nak tahu siapa Supreme Commander masa God Valley, siapa Supreme Commander selepas Galing. Maksudnya kat sini Galing sekarang ni dia jadi orang tengah-tengah tau. Kita tak tahu siapa Supreme Commander sebelum Galing, and kita tak tahu siapa Supreme Commander selepas Galing. Aku rasa kita akan dapat tengok bila kita kembali ke situasi dekat Marijoa, dekat MG nanti. Sebab kita tahu situasi kat sana tengah huru-hara, baru kena attack dengan RA. So nanti aku rasa kita akan dapat tengok interaction lah. Sebab Shamrock kan dah kena panggil balik. So nanti aku rasa kita akan dapat tengok interaction di antara Shamrock sebagai Commander dan juga siapa Supreme Commander yang baru tu nanti. Ada satu lagi benda best lah yang Oda tunjuk kita, iaitu Shanggara. Shanggara ni apa? The Night Temple, iaitu tempat tinggal untuk Holy Knight. Benda ni menarik dan penting bagi aku sebab Oda tak pernah tunjuk. Selama kita baca 1160 lebih chapter ni, memang kita tak pernah explore sepenuhnya lagi pun Holy Land Marijoa ni. Kita tahu sikit-sikit je. Kita tahu ada castle besar tu, Panja Castle tu. Kita tahu ada Domain of Gods, bandar-bandar dorang. Kita tahu ada gate besar sebagainya, tapi secara keseluruhannya kita tak tahu. So bila Oda tunjukkan kita Shanggara, bagi aku benda ni adalah benda yang penting untuk kita faham map ataupun layout untuk Marijoa ni macam mana. And bila kita tengok balik gambar headquarters untuk Holy Knight ni, kita nampak kat sini ada banyak siluet, which is mungkin ini Oda nak tunjuk kita mungkin askar-askar biasa ataupun at least Devoted Blade of God. Sebab bagi aku, yalah, dulu kita ingat nama ni, gelaran ni khas untuk Gonko saja kan, tapi now kita dah faham benda ni adalah nama untuk proses dorang yang nak jadi, yang tengah jadi intern and untuk nak jadi kepada official Holy Knight. Meaning dalam satu masa maybe ramai rekrutnya ada kan. Macam contoh dalam satu masa tu bukanlah Herald dengan Shang, mungkin ada watak-watak yang lain, karakter-karakter yang lain lagi. Cuma ikut misi dorang lah, siapa yang berjaya dan sebagainya, dapatlah naik pangkat kan. And benda ni juga mengingatkan aku kepada dua watak yang kita tak tahu nama ataupun status dorang, which is dekat scene chapter 1096 Flashback God Valley. Time ni Galing cakap watch this children. So aku rasa dia cakap dengan budak-budak intern ni lah kan. Kalau dulu orang buat teori dia cakap dengan anak dia, tapi aku yakin kat sini dia cakap dekat budak-budak intern ni. Sebab ada seorang mamat ni yang pakai topeng ni, dia pun reply sebab dia balas balik kata-kata Galing. Dia cakap kau takkan menang. Tu seorang lagi ni pula senyap je. Tapi aku rasa diorang dua ni contohnya adalah intern lah kan. Sebab itulah kita tak nampak watak-watak ni masa panel yang tunjuk 7 orang Holy Knights tu kan. Maksudnya ramai. Dalam satu masa tu mesti ramai. And then dekat scene chapter ni kita dapat tengok muka Shamrock masa muda. Dan aku pelik jugalah kenapa ramai ingat ini adalah Shanks. Sedangkan dalam chapter 1167 ni dah explain dah, Shanks join Holy Knight. Okay, nak jadi Holy Knight intern 15 tahun yang lepas. And muka Shamrock masa muda ni pula kita tengok masa 24 tahun yang lepas. Aku tak tahu kenapa ramai lah fan One Piece ni yang selalu keliru pasal timeline. Kena fahamkan timeline supaya kita tak keliru. And then jangan lupa lah yang Shamrock dengan Shan kan memang kembar. So muka sama kan, tapi tak bermakna lah dalam gambar tu Shan kan. Nampak macam Shan je tu Shan, tak ada, itu Shamrock lah.
And then dekat chapter ni juga satu lagi benda yang sangat menarik bagi aku. Oda tunjuk yang Herod ada relationship yang baik dengan Kip Neptune. And scene ni berlaku 20 tahun yang lepas. Maksudnya Shirahoshi masa ni belum lahir lagi. And yang menarik kat sini, King Neptune ni dia tahu pasal Loki, tapi dia still berminat nak kahwinkan anak dia dengan Loki. Anak dia belum lahir. Disebabkan benda ni, bermulalah teori watak misteri yang menjadi peneman perbualan Loki kat dalam telefon. Dalam Denden Mushi sebelum ni, kemungkinan besar adalah Shirahoshi. Antara sebabnya ini, benda ni masih menjadi teori, tapi aku confident. Sebab satu, Loki panggil dia Shaggy tau, ataupun dalam TCB translation yang ramai ingat sekarang, Mosa panggilan dia. So scene Herod dengan King Neptune ni pun sama. Diorang guna term yang sama. Kalau korang baca TCB, dia guna Mosa. Kalau korang baca official, dia guna Shaggy. And then relationship Herod dengan King Neptune juga, aku rasa penyebab utama macam mana Loki boleh dapat kontak dengan Shirahoshi. Yalah, mungkin dia jumpa Denden Mushi yang connect di antara Elbaf dengan Fishman Island. Sebabnya Loki ada cakap dia memang tak pernah jumpa pun Shaggy ataupun Mosa ni siapa. Dia tak tahu. Dia just borak telefon je. Yang menariknya juga, bila aku baca balik scene tu, aku baca lagi sekali scene yang diorang borak-borak tu, Shaggy tu ataupun Mosa tu memang tengah ada trauma. And ini merujuk balik pada Shirahoshi, which is kemungkinan besar trauma Shirahoshi dekat apa yang jadi pada dia masa dekat Marijua, masa dekat Reverie tu. And perbualan diorang ni pun memang nampak macam sesuai dengan Shirahoshi, sebab dia ada bunyi ayat yang macam lemah lembut and macam beradab sikit. Shirahoshi kan macam tu. And then dekat chapter 1151, Shaggy call Loki lagi sekali, bagi tahu dia tak dapat nak call lagi dah lepas ni. Yalah, dalam masa terdekat. Tapi yang menariknya, dia cakap dia dah dapat ketenangan and keberanian lepas borak banyak kali dengan Loki. Lepas tu habislah Loki risau sendiri. So itu aku cakap, ini memang nampak macam Shirahoshi lah kan. Ini aku confident gila. Sebab aku rasa sweet. Aku rasa sweet gila Loki dengan Shirahoshi ni. Boleh jadi kan, sama-sama gasi kot. Ingat mah tu. Bila kita dah cakap pasal Loki ni, chapter 1167 ni ending dengan Loki mengamuk and musnahkan Brewer Village, iaitu kampung mak dia. Tak tahu macam nak cakap, sebab yalah, orang kampung mak dia ni masih ada dendam, benci terhadap Ida yang merupakan giant yang bukan original Elbaf kan. Diorang tak nak harta-harta hero. Diorang tak nak Ida ni jadi official queen, dan diorang tak nak harta-harta hero, harta-harta ataupun status raja ni jatuh ke tangan Ida, which is outsider kan, orang asing. So itulah diorang racun Ida and bunuh dia. And yalah, mengamuk lah Loki bila dapat tahu kan. Momen ni sebenarnya sedih gila. Sebab yalah, bagi Loki, mak kandung dia memang jahat, cuba untuk bunuh dia, and Ida adalah mak dia sebenar. Tapi sedihnya, orang kampung mak dia, mak kandung dia juga yang cuba bunuh mak angkat dia pula, kan, mak tiri dia pula. Macam selalunya kita dengar cerita mak tiri dia yang jahat kan, tapi Loki sedih lah, mak kandung yang jahat, mak tiri yang baik. Bila masuk chapter 1168 memang confirm dia dah mati, and Loki kena penjara disebabkan kemusnahan yang dia buat dekat Brewer Village. Aku rasa Brewer Village tu memang hapus, memang hancur. Aku rasa tak ada seorang pun hidup situ. Memang dia dah bunuh semua orang. Sebab tu dia kena masuk penjara. Sebab diorang mempertikai kan, bodohnya Herod kenapa biarkan Loki kena penjara dan sebagainya. I mean like, as a raja, kau tak boleh buat apa kan. And Loki, apa yang Loki buat tu memang satu jenayah juga, sebab dia dah hancurkan kampung tu. Macam aku cakap, aku rasa dia dah bunuh semua orang kat situ. So nak dia kena masuk penjara lah kan. Kita sebagai reader senang lah nak faham kan, yang orang kampung tu bunuh Ida. Tapi orang kat situ, Herod contohnya, tahu ke? Loki bagi tahu ke? Kan tantang Loki tak bagi tahu, diorang pun tak tahu. So susah nak cakap, complicated kan. And then chapter ni juga dah mula berkait dengan first flashback scene yang awal-awal dulu kita nampak masa Loki start cerita, iaitu kat chapter 1152. Now kita dah faham lah kenapa Herod panggil orang, iaitu Loki dan juga Yaru. Kenapa Loki nampak Herod kena tikam dengan askar-askar dia, kan. Ini dah start lah. Dia cerita ni memang nak habis lah. Flashback ni memang dah sampai ke hujung. Untuk aku cakap, di antara 1 atau 2 chapter, mungkin habis kat 1 chapter lagi. Mungkin 1169 akan menjadi ending kepada flashback ni lah. Kita dah boleh faham lah kenapa Herod yang sebelum ni kita pelik. Dia tak nampak macam Domi Reversi pun kan, tak macam jadi setan pun. Kenapa orang-orang askar dia cucuk dia, tikam dia, kan. So semestinya arahan Herod sendiri yang dia dah suruh askar dia bunuh dia, sebab dia dah tak boleh kawal, dia dah kena kontrol dengan emo sebagainya. And then ini kata, ini baru tips of the iceberg lah. Ini baru kefahaman awal kita kan, macam mana pun. Sebab perang tetap berlaku. Loki end up kena bunuh bapak dia. Ada pedang tersusuk kepada dekat kepala Yarul, yang kita pun tak tahu siapa yang buat. Loki buat ke dia sendiri ke, Herod ke apa, tak tahu. Dan istana tu pun memang jadi hura-hara lah kat dalam dia, memang hancur sebagainya, semua askar mati. So ini kita akan dapat jawapan dia dekat chapter seterusnya. So kita relax je lah kan. And so itu je lah buat masa ni. Itu je review aku rasa yang penting. Kalau korang rasa aku ada miss ataupun korang ada persoalan, drop je and aku akan jawab. Alright, so itu saja. Thank you for watching. Sebab aku sudah lama gila ni, aku punya video dah 30 minit. Yang asalnya jadi berapa aku tak tahu. So thank you for watching. See you guys on the next video. Assalamualaikum.